Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Akif Fawaz bin Muhammad Zaid. Dan saya Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Syarif. Kami dari TV PSS An-Nur, SMKA Sultan Muhammad Melaka. Terimalah sesi wawancara daripada kami. Bersama kami pada hari ini, pelajar cemerlang SPM bagi tahun 2025. Tahniah diucapkan atas kejayaan cemerlang saudara Fakrul. Bolehkah saudara kongsikan rahsia yang menjadi resepi kecemerlangan saudara pada hari ini? Pertama sekali, Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang dikurniakannya. Jadi saudara Fawaz, secara ringkasnya apa yang saya dapat hari ini iaitu keputusan sebaik dalam SPM ini bukanlah usaha saya sendiri saja. Saya ambil kata-kata cikgu saya yang mana saya berjaya ini disebabkan orang sekeliling saya. Jadi tipnya adalah kalau kita nak berjaya dalam SPM ataupun dunia ni maupun dunia dan akhirat, kita mesti jaga hubungan kita dengan orang sekeliling, terutamanya Allah SWT, sahabat-sahabat kita dan guru-guru. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian bermakna ini. Moga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada kami semua untuk menjadi cemerlang sama seperti saudara. Sungguh luar biasa kejayaan yang dimiliki oleh saudara ini. Bolehkah saudara Anas kongsikan di sebalik kejayaan gemilang ini, insan-insan yang paling banyak memberi sokongan dalam hidup seharian? Bismillah, Alhamdulillah. Tak dinafikan, memang keputusan yang saya dapat, saya boleh cakap juga mungkin lebih baik daripada apa yang saya jangka, mungkin lebih baik daripada apa yang orang lain jangka, tapi berbalik semula kepada asasnya, yang kejayaan tu semestinya takkan datang daripada usaha diri sendiri. Memang akan ada orang lain yang menyumbang kepada kejayaan yang kita dapat. Dan semestinya dalam keadaan hidup seorang pelajar dekat asrama, saya lebih nak tekankan perkara-perkara positif yang diberikan oleh kawan-kawan dekat asrama. Sebab kalau nak dibandingkan dengan pelajar lain, kebanyakannya ada hidup luar, ada hubungan dengan orang lain. Tapi dalam satu ekosistem yang boleh kira tertutup, kebanyakan motivasi yang saya dapat datang daripada kawan-kawan saya sendiri. Bila dipandang semula daripada perspektif yang luar, terjumpalah dengan mak ayah kawan-kawan saya yang lain. Tanyalah, ambil tuition ke? Ada belajar dengan orang lain ke dekat luar? Saya tak dapat nak jawab soalan tu dengan jawapan yang mereka nak, sebab memang tak ada belajar dengan orang lain selain daripada segala ilmu yang saya boleh cari dekat sekolah. Dan semestinya, dan kita boleh simpulkan juga masa yang kita ada kat sekolah tu sebenarnya tak cukup pun untuk kita dapat semua benda yang kita nak. Untuk jawab SPM memang tak sempat pun, sebab tu ada kelas tambahan dan sebagainya. Tapi masa dekat asrama tu panjang. Disebabkan ada masa terluang tu, itulah datang kawan-kawan yang boleh bagi manfaat kepada kita, kepada kita sendiri. Macam saudara cakap tadi, Fakrul dekat sebelah sana, tu budak baik tu, Alhamdulillah banyak menjaga agama saya terutamanya. Jadi kalau nak disimpulkan, saya rasa jawapan yang paling sesuai, jawapan yang paling adil untuk saya bagi sebagai seorang pelajar asrama ialah perkara-perkara baik datang kepada kawan tu pentinglah untuk kejayaan saya. Itu saja. Sungguh teruja hati saya mendengar. Semoga kejayaan luar biasa ini memberi inspirasi kepada kami semua untuk mengecapi kejayaan sama gemilang seperti ini. Pergi ke pekan membeli suasa, buat hiasan majlis keramaian. Ilmu bagaikan seluas angkasa, gapailah ia demi kejayaan. Apakah perasaan saudara Taki memperoleh kejayaan gemilang ini? Alhamdulillah. Terima kasih pengacara majlis atas soalan yang diberikan. Syukur kehadrat ilahi adanya saya di sini untuk berucap sebagai salah satu antara sahabat-sahabat yang mendapatkan straight A dalam SPM. Dan juga saya sangat salutlah kepada rakan-rakan saya yang mendapatkan keputusan yang sangat cemerlang
ataupun yang tidak mencapai target mereka, iaitu mungkin apa yang mereka harapkan tidak seperti apa yang mereka dapat. Tetapi sebenarnya keputusan mereka adalah sesuatu yang Allah berikan dan perlu mereka redha. Kembali kepada soalan, saya amat bersyukur disebabkan ini bukan sahaja usaha saya, tetapi juga bimbingan daripada guru serta rakan-rakan saya dan doa yang dimakbulkan oleh Allah daripada ibu bapa saya serta guru-guru saya. Pertama sekali, saya bukan nak kata saya adalah orang yang pandai daripada awal. Bermula daripada Form 1 sampai Form 3, saya boleh dikatakan kosong. Saya tak ada basic, tak ada apa. Matematik saya tak pernah dapat A, B atau C. But bila start masuk Form 4, tiba-tiba muncul satu kesedaran lah. Disebabkan saya ambil 11 subjek, iaitu science stream. Satu kesedaran untuk aku, kalau aku tak belajar betul-betul, SPM aku memang hancur. Tapi start daripada situ, atas bimbingan daripada kawan-kawan saya 5 STEM 2 dan guru-guru saya, bukan sahaja guru-guru menengah atas tapi juga menengah bawah, memberikan pengajaran yang sangat baguslah untuk tingkatkan semula basic saya daripada Form 1 sampai Form 3, and bagi saya macam-macam bahan. Cikgu matematik, semua cikgu lah boleh dikatakan sangat effort dalam mengajarkan kami. Saya sangat bersyukur adanya insan-insan seperti mereka yang mengajar di Sultan Muhammad serta rakan-rakan yang saya peroleh sepanjang 5 tahun belajar di Sultan Muhammad. And kepada sesiapa yang rasa down dengan result SPM, saya boleh letakkan diri saya dekat perspektif korang. Sebab saya walaupun still saya dapat result SPM straight A, saya still tak letakkan diri saya antara budak-budak yang betul-betul genius, yang top. Sebab saya faham perasaan orang yang mula daripada zero and dia dapat apa yang dia nak. Itu saya daripada saya. Terima kasih diucapkan atas perkongsian yang begitu membina ini. Semoga kejayaan ini menjadi laluan yang membina motivasi anak-anak As-Sultan. Tanya atas kejayaan yang menjadi pembakar semangat buat kami semua. Bolehkah saudara Alif kongsikan cara mengurus masa antara pelajaran, tugasan sekolah dan pencapaian dalam bidang kokurikulum anda? Pertama sekali, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah sebab dah berikan saya peluang yang memang beyond saya punya expectation. Sebab saya tak pernah jangka pun saya akan duduk di antara mereka ni. Jadi cara saya sebenarnya sama macam orang lain. Waktu saya belajar dalam kelas, saya masih belajar. Waktu diorang main, saya main. Diorang tidur, saya tidur. Cumanya bagi saya waktu dalam kelas tu cuba untuk betul-betul fokus, and waktu prep, tak kisah prep petang ke prep malam ke prep pagi Sabtu tu, gunakan untuk buat ulang kaji, untuk study balik apa-apa benda kita tak faham tu. Sebab waktu saya study ni, saya letak satu mindset. Saya ambil 9 subjek je. Saya tak sama macam diorang yang ambil 11 subjek. So bagi saya macam pressure diorang lagi kuat. Kalau diorang boleh straight A, kenapa saya tak boleh? Sedangkan saya ambil subjek tak banyak pun macam mereka. Jadi saya cuba untuk atur masa saya buat sehabis baik, dan Alhamdulillah Allah izinkan saya dapat semua benda ni, dan berkat doa daripada orang sekeliling juga. Kalau tanpa mereka, saya pun tak ada dekat antara mereka ni. Dan ya, Alhamdulillah hari ni memang jadi salah satu hari yang bagi saya menggembirakan dan membanggakan. Saya dapat tengok parents saya tersenyum lagi, titiskan mata gembira untuk saya. Buat kali kedua setelah sekian lama saya tak dapat buat benda tu. Jadi saya puas hati hari ni, dan Alhamdulillah. Itulah bagi saya memang masa. Aturkan masa, hargai masa, gunakan masa. Itu saja bagi saya. Terima kasih Daun Keladi saya ucapkan. Sungguh hebat perkongsian rahsia saudara telah membuka mata saya untuk berdalih kejayaan yang sama hebat seperti ini. Diharapkan saudara terus melangkah kejayaan yang sama cemerlang pada masa akan datang. Sekian sahaja sesi wawancara daripada kami, PSS Unggul As-Sultan tersohor. Terima kasih.